Hello, Ben. Adakah kamu lapar? Oh ya, saya sangat lapar sehingga boleh makan seekor lembu. Saya akan pilih apa yang saya mahu sekarang. Mari lihat apa yang ada dalam menu. Oh, jeli madu. Saya tak pernah cuba ini sebelum ini. Oh wow, pilihan yang bagus, Ben. Mari kita mulakan. Ya, saya akan buat jeli madu dengan berbola coklat rangup. Ya, sangat sedap. Lihat itu. Saya ada dalam coklat susu, putih dan gelap. Hebat. Mari cuba dengan coklat putih. Sedap. Semua berbola sangat lazat. Sedap. Sekarang tidak ada idea yang hebat bagaimana saya boleh masukkan bola-bola ke dalam botol. Ini akan jadi sangat menyeronokkan. Oh ya, saya akan jalankan bola-bola itu turun ke longsor. Ia akan sangat menyeronokkan. Lihat betapa hebatnya mereka jatuh terus ke dalam botol. Itu sangat lucu. Saya perlu isi satu botol penuh dengan bola coklat. Ia berjaya. Oh, bagus sekali. Baiklah, saya memutuskan untuk membuat jelly dengan lemon. Ia sangat menyegarkan. Banyak lemon. Lihat betapa cerah dan segarnya lemon itu. Saya tak dapat menahan diri. Oh, tapi mereka terlalu masam. Baiklah, Chef Yao yang menerangkan. Baiklah, saya rasa sudah mempunyai idea yang paling cemerlang. Saya akan buat jelly dengan marmalad. Saya ada beruang marmalad besar. Dan dengan gerakan yang tidak mudah, beruang marmalad itu ternyata berada dalam botol. Lihat, itu dia. Sekarang kita letakkan kepala beruang marmalade di atas. Marmalade ini sangat lazat dan lembut. Sekarang saya perlukan madu. Kita tuangkan madu ke atas semua beruang marmalade. Banyak madu untuk menjadikannya lebih sedap. Ben pasti akan menghargai idea ini. Dia suka marmalade. Begitu sahaja. Hampir siap. Saya bawa buatan sendiri. Ben sangat menyukainya. Saya sendiri menjaga setiap lebah di ladang lebah untuk mendapatkan madu yang sempurna pada akhirnya. Chloe, apa yang kamu fikirkan? Wah, itu sedap, Nenek. Tapi saya juga mahu buat jeli yang hebat dengan madu. Jadi saya akan pera madu dari sarang lebah. Saya ambil dari apiari Nenek. Ia akan sedap. Letakkan sedikit sarang lebah dalam balang. Mereka juga sangat sedap. Chloe, apa yang kamu buat? Madu. Baiklah. Cakap datang. Harta batalis ais for dia. Sekarang kaya berita water wajib isfaya. Ajalia domestics dan frenyal regstern. Dan board. Perasa diregangkan? Lebih banyak pembekuan. Sekarang saya tidak perlukan semburan. Selamat tinggal. Hei, kenapa saya tak boleh buang? Oh, tidak. Ia beku pada tangan saya. Maaf, Nenek. Oh, apa ini? Ajak Nenek Frutar. Berkira Shavandoris. Frutar Friendois. Tersedera dengan tangan kosong. Baiklah, saudara saya pada seperti cheers, Ryan. Jelly saya sudah siap. Baiklah, Chef saya bersih Renee juga sudah bersih and Chloe's bola hasil menyelesai antua neram. Tinggal pergi auto mensas Ben. What sambar? Wah, hebatnya. Saya ada 3 jeli madu penuh, tapi 1 dengan lemon. Oh, dan ini kelihatan luar biasa. Bola jenis apa ini? Kita patut cuba. Buka penutup dan cuba. Sedap. Ini adalah bola coklat, tapi hanya di tangan yang diliputi madu. Baiklah, itu pun sedap. Sekarang mari cuba jeli madu lemon. Buka ia. Memerah. Oh, masamnya. Dan siapa yang mendapat idea untuk membuat jeli madu dengan lemon? Sangat masam. Tak boleh dimakan. Oh, tinggal untuk mencuba jeli terakhir. Ia dengan beruang marmalade. Mari kita nilai rasanya. Sangat sedap. Saya sangat suka. Saya pasti memberikan kemenangan kepada Jelly Chef. Ya, Anda pemenangnya. Sudah tentu kemenangan milik saya. Tiada keraguan kerana saya seorang chef profesional. Hello! Adakah Anda bersedia untuk melihat ciptaan saya? Saya melukis kek dan Anda perlu memasaknya. Mari! Baiklah, semuanya akan siap. Okey, apa saja untuk awak sayangku? Ya, mudah sangat, Sandy. Kami potong lubang bulat di tengah-tengah kek. Letak sedikit krim coklat. Tambah lagi krim.
Saya mahu buat kek yang tinggi, jadi lebih banyak krim. Dan kek lebih baik. Wah, apa ini? Siapa yang berani buat ini? Tiba, kamu menghalang jalan saya. Oh, Chef, kamu tak perlu begitu gugup. Kamu merah padam seluruhnya. Senang. Oh, baiklah. Mari kita coba. Hebat. Curahkan krim ke dalam acuan kek. Mami akan biarkan semuanya begini. Oh, menakjubkan. Sedikit mestik coklat di atas. Baiklah, mari kita buat sesuatu. Saya bukanlah chef yang terbaik, tetapi... Wow, batang coklat. Itu adalah batang biskut. Semua orang menyukainya. Hebat. Ia seperti kek landak dengan mata dan mulut. Betapa kelakarnya kek ini. Saya suka. Nah, glaze, Burberry say, Skittles, is our Cheryl's. Shower down luar di other kek. Bagus. Dan kita teruskan. Oh, Maltesers. Saya suka mereka. Mereka sangat cantik. Saya meletakkannya di sekeliling kek saya. Wow, Nenek dan Chef mempunyai kek yang hebat. Dan kek saya sangat menakutkan. Sandy pasti akan takut. Oh, saya perlukan idea dengan segera. Saya ada sesuatu. Saya ada lipas. Operasi lipas bermula. Siapa yang melakukan ini? Nenek, lipas! Saya benci serangga. Oh, mari kita hapuskan ia. Kamu dalam masalah. Adakah dia sudah pergi? Tidak, ia masih hidup. Saya akan musnahkan kamu. Chef Zack sentiasa pemenang. Apa yang berlaku di sini? Oh, tidak. Anda ini untuk kaya? Apa yang berlaku? Mari coba apa yang kita ada. Baiklah, ia menjijikkan. Ini. Itu berantakan. Baiklah, krimnya sedap, tetapi keknya teruk. Oh, sekurang-kurangnya ini kelihatan seperti kek. Mari coba sekeping. Oh, ia benar-benar sedap. Saya suka. Kek ini menang. Ya, rancangan saya berjaya. Ada itu selada kecaperan kulinari baharu. Tugas pertama Anda ialah memasak sesuatu yang lezat. Bolehkah Anda mengendalikannya, kawan-kawan? Sebagai contoh, pai. Sudah tentu. Untuk membuat pai yang hebat, Anda perlu menjaga dough terlebih dahulu. Siapkan raspberry, coriander, maker baker, tambahkan sirap manis dari pear, strawberry, dan blueberry kepada setiap satu. Oh, betapa wangi sirap pear. Baiklah, mari gulung semua dough. Tambah sedikit coklat. Terdiri dari dough dan sirap pear yang menderita pie yang sangat lezat dan manis dalam bentuk tembikai. Baiklah, seperti itu. Sekarang mari kita letakkan semuanya dalam mangkuk dan simpan. Oh, macam tu nampak. Hebat, Nenek. Tukang masak juga ada idea yang hebat untuk membuat pie daripada dough berwarna-warni. Ia kelihatan sangat mengagumkan dan menarik. Kita bentuk rambut tocang dan goreng dough dalam minyak panas supaya ia serta-merta menjadi donat yang cantik. Begitu sahaja. Dan Walah, selamat sekarang Anda boleh tinggal. memotongnya separuh. Macam tu. Sekarang kita sudah... Sangat creamy, dama. Dan Taburkan dengan gula-gula. Samara.
apa yang saya lihat. Nancy, Naon perlukan bantuan. Terima kasih, Jeff. Saya okey. Ay, sani kada berhindari kan coklat, donat besar, dan besi waffle. Baiklah, mari kita lihat. Bagaimana pendapat Anda tentang hasil saya? Jika nampak terbakar pada Anda, maka Anda salah. Ia coklat. Betul. Kita perlu tambah lebih gula-gula. Saya suka mereka. Lihat ini, Nenek. Adakah Anda suka itu? Oh, cantiknya. Baiklah, kek tembikai sudah siap. Kami potong sekeping yang menyelerakan. Oh, selamat menjamu selera, sayang. Wah, berapa banyak benda sedap. Oh, apa ini? Tahu sedap tetapi tak nampak elok. Oh, maaf kakak, saya tak suka. Yang ini kelihatan seperti tembikai. Baunya... Ia memanjanikan. Dan rasanya agak sedap. Terima kasih, Nenek. Oh, wow. Lihat donat ini. Ia kelihatan sangat menarik dan cantik. Saya ingin mencobanya segera. Ya, hebat! Chef itu menang! Belas kasihan. Belas kasihan. Oh, dan nafsu yang ada di sana. Oh, baiklah. Itulah yang saya mahu makan. Kek yang lazat. Baiklah, saya akan coba. Hey, Chris. Musim Lauro. Yes. Salad. Saya seambil abang berberi seri dapat pot kek span dan buang lebihan. Hey, siapa tahu sudah lagi seringnya? Begitu saja, this is a... Oh, great. Oh, jom. Ayo. Kerja yang bagus. Patty hampir sampai. Indah. Ya, terima kasih, Nenek. Baiklah, saya juga ada bentuk segi 4 sekarang. Dan saya ada haba-buba ini. Boleh awak bantu saya? Baiklah, apa yang perlu saya lakukan? Baik, saya rasa seperti itu akan jadi agak cantik. Baiklah, mari kita gulung. Sedikit lagi. Dan siap. Nampak? Rumah kek yang hebat? Kamu suka tak? Sudah siap? Oh, selamat nutrient. Saya akan ambil topping kacang di sini dan tuang lapisan tebal atas semuanya. Oh, ya, sempurna. Serba merawat Apa? garam. Oh, hebat kan? Berhati-hati dengan menara waffle Anda. Oh, terus Nenek, tempura. Sekarang mari siap sementara saya menghias kek dengan waffle ini. Oh, ia akan jadi cantik. Lihat itu. Betul? Saya tak tahan lagi. Apa yang sedang berlaku? Oh, apa karut ni, Nenek? Boleh tolong pegang menara coklat saya sekarang? Apa? Kalian menggunakan saya di sini. Hentikannya. Baiklah, sekejap sahaja, Nenek. Saya juga perlu menghias rumah saya. Tetapi dengan coklat, bukan waffle. Oh ya, ini sempurna. Saya suka. Baiklah, Nenek. Lihat. Yang buat tetapi milik band demi bagus. Dah, kau itu bebas. Dia bilang ke saya tak boleh tahan lagi. Aduh, apa yang awak buat? Ya, sadar oleh kamu. Ya, sedang frame facing slap deh. Hah? Saya skim tak ada coklat KitKat di cerobong asap kamu. Baiklah, saya tidak, tetapi saya akan ambil cecair huba-buba. Jangan risau semua, saya okey. Apa yang berlaku lagi? Hentikan itu. Kamu buat saya gila. Saya dah habis. Saya perlu membuat kek juga. Ini tembikai. Biar saya potong sekarang. Nenek sudah selesai.
saya perlu menghias semuanya dengan kulit dan tambah sedikit anggur. Ini adalah pilihan yang sehat untuk kek. Lebih banyak beri dan buah-buahan. Ini sebar dan spurahanin seperti ini, tetapi juga halaman belakang. Lihat, kita sudah selesai, sayang. Oh, wah, ada banyak kek yang berbeza. Lihat yang itu, ia dibuat daripada tembikai. Oh, dan waffle. Biar saya cuba yang ini dulu. Banyak coklat di dalamnya. Ini mengujakan. Sedap. Oh, sangat sedap. Baiklah, biar saya cuba yang ini. Dengan huba-buba. Wah! Sungguh keren. Terima kasih, Kak. Dan sekarang karya agung tembikai ini. Wah! Sangat cantik dan berair. Saya suka. Dan gede. Wah! Sangat menyegarkan. Kombinasi ini adalah pemenang. Nampak? Saya beritahu awak, Sihat adalah yang terbaik.